Assalamualaikum Cik Ira. Ini cadangan daripada saya punya mentor saya. Okey. Berkenaan dengan kes Cik Ira lah. Okey. So ini idea untuk hari ini sajalah. Untuk hari ini. Untuk hari lain ni mungkin jadi lain lah. Okey. So yang first dicadangkan beli dekat account Gap. Okey, beli dekat account Gap. Jumlah belian dia adalah 25 gram. Okey, 25 gram. Sebab dia nak lebih pada 21.25 gram kan. Tapi terpulang pada Cik Ira nak ambil 22 gram pun 23 boleh. Cuma dicadangkan 25 gram. Okey. So beli dekat account Gap. Okey, beli dekat account Gap. Sebab apa? Sebab hari ni harga dekat account Gap RM503. Okey, RM503. Kita tak tahu esok lusa hari Jumaat macam mana kan. Berapa harga dia kita tak tahu, mungkin dia akan jadi lebih mahal. Sebab sekarang ni duk nampak harga makin naik. Okey, so harga ni pada 16 hari bulan lah. So kalau Cik Ira beli 25 gram, maksud dia Cik Ira perlu membayar sebanyak RM12,575. Okey, tu ini adalah amount dia. Dia akan berada dalam akaun Gap Cik Ira 25 gram. Okey, 25 gram. Okey, so selepas tu cara Cik Ira nak keluarkan emas secara fizikal, ini kita tak melalui pos lah, tak melalui pos. Dia ada cara, sama ada Cik Ira pergi ke Gold ATM, okey, Gold ATM ataupun pick up dekat branch. Okey, so apa beza dia? Kalau pergi dekat Gold ATM, item yang paling besar ada dekat Gold ATM adalah 5 gram lah. Okey, so 5 gram. So tadi kalau dah beli 25 gram, okey, so kita boleh buat keluar dekat sini 5 keping 5 gram. So maksud dia akan ada 5 kali transaksi lah. So bila ada 5 kali transaksi, setiap transaksi ada charge dia. So ada charge Go Premium dan ATM charge lah, withdrawal charge. So untuk Go Premium bagi item 5 gram adalah RM10. Okey, dan charge ATM adalah RM25 untuk setiap transaction. So ada 5 kali transaction sebab 5 keping kan. So dia akan jadi RM50 untuk Go Premium, dan juga charge ATM withdrawal RM125. Total dia akan jadi silap dekat sini RM175. Okey, RM175. Okey, so inilah jumlah yang perlu Cik Ira bayar dekat mesin Gold ATM. Okey, Gold ATM RM175 ni sebenarnya banyak bagi saya. Okey, sebab RM175 ni daripada kita bayar charge untuk ATM ke untuk Go Premium, kita dah boleh beli emas lagi. Okey, boleh tambah simpanan emas gram. Okey, so bagaimana nak elakkan daripada charge ATM ni? So boleh buat pilihan yang kedua, ada pick up dekat branch. So pick up dekat branch, item boleh pilih ikut